Kenapa kepala kau tu? Hah? Kenapa? Oh, subhanallah. Aku ni sebenarnya kan baru botak. Ah. Jadi aku belum pandai, belum mahir pakai pisau cukur. Lepas tu, terkena ni, pisau cukur. Itulah pagi tadi aku bercukur. Ha. Apa tu? Oi, ya Allah. Kenapa? Siling jatuh. Siling. Itulah dia. Saja menjual. Yang kamu ni kenapa? Kalau dia duduk sultan nak berdiri ke macam mana? Kita faham lah orang macam ini. Dah duduk payah bangun. Ya. Rasanya kalau kita berkumpul ramai-ramai pun tak sesuai ni. Itulah. Buang masa. Itu. Ya ke? Mana dong jaga bertiga macam ni? Main takraw je 3 orang. Berjaga tak ada. Habis ni nak kira macam mana ni? Kita lali tamplum. Hai tak belum. Siapa yang ni dia jagalah. Yang ganjil dia jaga. Jom. Lali tamplum. Aku dah keluar. Cantik. Aku dah. Keluarlah duduk situ. Jaga. Kita orang yang keluar. Macam mana peraturan ni? Allah. Dari mula aku baru tahu ni. Lali tamplum. Banyaknya kau. Banyaknya kau. Wah, kau kalau macam gini sama dengan ni. Macam gini. Kau nak pakai mana? Ni ke ni? Rapikkan je lah. Macam gitu.